Jika anda ada simpanan dalam ASB atau tabung haji, tahniah saya ucapkan. Anda sebenarnya lebih baik daripada ramai orang yang langsung tiada simpanan. Tapi ada satu perkara yang ramai penyimpan ASB dan tabung haji terlepas pandang. Mereka terlalu fokus kepada jumlah dividen sehingga terlupa melihat apa yang berlaku kepada kuasa beli duit mereka. Sebagai contoh, jika anda ada 100,000 dalam akaun ASB dengan dividen 5 ke 6% setahun, anda mungkin dapat sekitar 5,000 ke 6,000 ringgit setahun. Nampak menarik, tapi dalam tempoh yang sama harga rumah naik, kos pendidikan naik, kos perubatan naik dan harga makanan juga terus meningkat lebih 6% setahun. Sebab itu ramai penyimpan ASB dan tabung haji yang berpengalaman mula pelbagaikan simpanan mereka. Bukan keluarkan semua daripada ASB atau tabung haji, tapi alihkan sebahagian simpanan terutamanya 2 tahun dan ke atas kepada emas fizikal. Emas tidak berikan dividen, namun secara purata kenaikannya 10% setahun. Emas berfungsi untuk lindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang. Bila kedua-duanya digabungkan, simpanan menjadi lebih seimbang dan kukuh. Bagi anda yang nak saya bantu alihkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal di Public Gold, boleh klik link di bio ataupun rujuk pin video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya.